Ni tanah ni, dia jadi macam orang Kedah kata kematu lah. Keras. Tapi cakap ni saya telah buah dah 2 kali benda ni, ada sedikit perubahan. Dia dah mula nak ni. Dia nak apa panggil? Gembur. Sebelum ni, saya memang dah duduk buah NPK ni kan. Jadi, itu yang saya guna ni baja ni sebab dia mengembangkan tanah. Lepas tu baja yang lama-lama daripada dulu, dia makan balik bagi kepada pokok. Biru daun. Kita kongsilah benda ni untuk dapatkan pendapatan yang lebih. Dia kalau sekiranya sebelum ni tahun 2024, saya ingat dia paling tinggi pun 6, 5, 4. Begitulah. Untuk sebulan 2 kali ambil. Ni bulan 1, 5.58. Ini saya baru mula. Lepas tu bulan 2, saya dapat 6.44. Bulan 3, 7.58 tan. Bulan 4, 14.89. Ni bulan 3. Ni 5 bulan 4, jual dapat 8.29. Kali pertama. Kali kedua, saya dapat 6.60. Jumlah bulan 4 ni 14.89. Korang 110, 15 tan. Bulan 1 saya buh. Bulan 3 ni saya buh pula. Jadi 2 kali lah. Maksudnya saya selang 2 bulan. Daripada mula, lepas tu 2 bulan saya buh pula. Saya semuk di batang sikit. Sebab tinggi kan. Saya semuk keliling ni. Lebih kurang 3 kaki lah. Daripada ni, keliling ni. Sampai ni. Kalau pam ni, bolehlah dalam keadaan pam galahnya 20 liter ke 16 liter tu, bolehlah dalam 12 pokok. Satu pam. 20 liter dapat 25 ekor. Kalau kita nak membaca ikut dia punya apa yang dia cerita dalam buku lah. Jimat. Maksudnya kita 4 bulan baru jatuh 250. 10 ekor. Kalau nak untung kena beli besar tu. Cuba setung buat 4 bulan. Tengok keadaan penghasilan macam mana. Kawan-kawan yang nak guna ni, cuba dulu. Bukan saya bercakap ni saya boleh bagi kat saya free tak. Tetap dengan RM1,900. Itu saya bukan nak kempen lah. Cuba dulu. Ini untuk kebaikan kita semua lah. Sama ada penokor peda, sama ada orang kampung yang tanam sawit, guna.